Pertama kita kena sapu minyak dulu. Okey. Ni minyak masak. Ni minyak masak dia. Kita sapu dulu, kena bersihkan dulu lah ya, kalau yang pertama-tama ni. Minyak ni supaya bau lu ni tak melekat lah. Kalau tidak dia akan melekat kan. Dia ni penting lah. Okey, selepas kita sapu minyak, kita akan masukkan ni lah, adunan kita tadi. Yang pentingnya benda ni kena panas. Kalau contohlah kita baru buka api pagi-pagi, lepas tu kita terus nak masuk je, nak buat je, memang bau lu akan melekat. So semua bau lu kena buang. Sebab dia tak boleh angkat, melekat. Dia tak cukup panas. Sebab tembaga ni memerlukan, kenapa pakai tembaga, dia punya panas tu maintain. Kalau macam aluminium tu dia panas kejap, lepas tu dia hilang panasnya. Jadi kuih tak cantik. Ni pembakaran dia sempurna. Kuih yang kita guna macam ni. Aluminium tu dia cepat panas tapi dia cepat sejuk juga. Ya, betul. Kalau tembaga dia lambat panas, tapi bila dia dah panas dia lambat sejuk. Jadi kita punya pembakaran dia cantik. Itu yang kita kena jagalah. So bila dah panas ni, atas pun dorang dah panaskan, sabut pun dah panas, tembaga atas ni tembaga kan, dah panas. Barulah kita masukkan ni tadi